Seterusnya masih lagi di bab 6 dan subtopik 6.4 pengiraan kos penggunaan elektrik. Untuk standard pembelajaran kita pada kali ini ialah 6.4.4 menghubungkaitkan penggunaan tenaga elektrik, kuasa dan masa dengan mengira kos penggunaan tenaga. Seterusnya, pengiraan kos penggunaan tenaga elektrik. Unit yang lazim digunakan untuk tenaga elektrik ialah kilowatt jam. Tenaga elektrik yang digunakan kilowatt jam adalah sama dengan kuasa darab dengan masa. Masa perlu dalam unit jam. Seterusnya kita lihat pada soalan yang pertama. Mari kita baca bersama-sama. Sebuah cairan elektrik 2 kilowatt mengambil masa 10 minit untuk mendidihkan air. Hitung kos penggunaan tenaga elektrik untuk mendidihkan air tersebut jika kadar bagi setiap unit ialah 21 sen. Penyelesaian bagi masalah ini adalah dengan menggunakan formula tenaga elektrik dalam kilowatt jam sama dengan kuasa darab dengan masa. Diberi pada soalan kuasa adalah 2 kilowatt darab dengan masa iaitu 10 minit dan kita perlu tukar masa tersebut kepada jam dengan 10 bahagi dengan 60 iaitu 2 darab dengan 10 per 60 kita dapat 1/3 kilowatt jam bersamaan dengan 1/3 unit. Diberi pada soalan adalah 21 sen seunit. Jadi kos penggunaan tenaga elektrik bagi cairan elektrik ini adalah 1/3 darab dengan 21 sen per unit. Jadi jawapannya adalah 7 sen. Cairan elektrik ini menggunakan kos penggunaan tenaga sebanyak 7 sen. Okey, kita pergi kepada rumusan pada pembelajaran kita pada hari ini. Dalam subtopik 6.4.4 menghubungkaitkan penggunaan tenaga elektrik, kuasa dan masa dengan mengira kos penggunaan tenaga dengan menggunakan rumus tenaga elektrik yang digunakan dalam kilowatt jam sama dengan kuasa iaitu dalam kilowatt darab dengan masa dalam unit jam. Sekian sahaja daripada saya, Cikgu Yasmin. Terima kasih.